Kita kena usaha cari namanya pencen kubur. Pencen kubur ni makna bila dah kita meninggal dunia, kita dah tinggalkan dunia, tapi kita masih lagi terima pahala tu. Sebab dalam kubur dah tak ada solat. Dalam kubur dah tak ada amal ibadat. Kita dah tak ada peluang untuk nak semayang, nak berzikir, nak baca Quran, nak datang kuliah, nak pergi masjid, solat berjemaah, nak pergi haji, pergi umrah, hatta nak sebut satu subhanallah pun dah tak boleh lagi dah, pasal dah mati. Cumanya kita harapkan ialah itu yang saya sebut namanya pencen kubur. Apa tu pencen kubur? Maknanya walaupun dah kita meninggal dunia, tapi kita tetap menerima pahala yang mengalir di kubur kita. Mengalirlah berterusan sebelum datang di kiamat. Walaupun kita dah mati, tak boleh solat, tak boleh nak berpuasa, tak boleh nak buat kebaikan, tapi kita tetap menerima pahala namanya pencen kubur. Antaranya lah yang Nabi sebut, bila mati manusia, semua amal terputus. In qata'a amalu, putus semua amal, illa min salas, melainkan yang tidak putus 3 amalan. Pertama, sedekah jariah. Yang kita dekat dalam dunia, kita sedekah, kita infak, kita derma, kita wakaf, walaupun dah mati, pahala tu berterusan. Itu yang saya namakan pencen kubur. Kedua, ilmu yang memberi manfaat, kata Nabi. Kat dunia kita mungkin ajar orang ngaji, ajar orang ilmu fardu ain. Walaupun kita dah meninggal dunia, dia amalkan ilmu kita tetap dapat pahala. Namanya pencen kubur. Ketiga apa? Doa. Nabi kata doa daripada anak yang saleh. Walaupun kita dah meninggal, tapi anak kita hari-hari doakan untuk kita. Ya Allah, ampunkan mak aku, ya Allah. Ampunkan ibuku, ya Allah. Mak bapak aku ampunkan, ya Allah. Yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, ampunkan ibu dan ayahku. Kalau dia benar-benar anak yang soleh, Allah kabulkan doanya. Jadi maknanya walaupun kita dah meninggal dunia, tapi anak-anak kita mendoakan kita, itu juga saya namakan sebagai pencen kubur. Sebab tu kan saya dan kita semua kena berusaha sungguh-sungguh ni. Sebelum kita tinggalkan dunia untuk selama-lama, carilah amal-amal yang kita boleh jadikan pencen kubur.